Pernahkah anda rasa seperti anda sedang menjalani kehidupan yang sama berulang-ulang kali? Seolah-olah anda terperangkap dalam satu kitaran yang tidak dapat anda lepaskan. Tidak kira betapa kuat anda mencuba. Anda menetapkan niat, anda berfikir positif, tetapi realiti di luar sana seolah-olah tidak mengendahkan permintaan anda. Anda mungkin tertanya-tanya, mengapa sesetengah orang kelihatan mudah menarik kejayaan, kebahagiaan dan kelimpahan, manakala anda terus bergelut? Masalahnya bukanlah terletak pada usaha anda. Ia bukan kerana anda tidak cukup berusaha atau tidak cukup bernasib baik. Masalahnya terletak pada salah faham yang mendalam tentang siapa diri anda dan bagaimana realiti sebenarnya berfungsi. Kita telah diajar untuk melihat diri kita sebagai entiti biologi semata-mata, terpisah dari dunia di sekeliling kita. Kita percaya bahawa kita perlu bekerja keras, berjuang dan memaksa dunia luar untuk tunduk pada kehendak kita. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa kebenaran adalah sebaliknya? Bagaimana jika anda bukan pemerhati pasif dalam alam semesta, tetapi arkitek utamanya? Ini bukan sekadar pemikiran positif atau falsafah. Ini adalah persilangan di mana sains kuantum yang canggih bertemu dengan kebijaksanaan kuno. Penyelesaiannya tidak terletak di luar sana, tetapi jauh di dalam diri anda. Ia terletak pada pemahaman bahawa biologi anda, terutamanya DNA anda, bukanlah sekadar kod genetik yang statik. DNA anda adalah antena biologi yang dinamik, sebuah pemancar dan penerima maklumat yang sentiasa aktif. Setiap saat, DNA anda menterjemahkan keadaan dalaman anda, iaitu fikiran dan emosi anda, kepada frekuensi getaran yang dipancarkan ke dalam medan kuantum. DNA anda secara literal mengeluarkan cahaya halus yang dipanggil biofoton. Apabila anda merasa tenang, gembira atau bersyukur, pancaran cahaya ini menjadi koheren, teratur dan harmonis, seperti simfoni yang indah. Sebaliknya, apabila anda merasa cemas, marah atau takut, pancaran cahaya ini menjadi tidak menentu, bercelaru dan tidak teratur. Setiap emosi yang anda rasai adalah arahan tenaga yang mengubah bedam biologi anda pada tahap molekul. Perasaan cinta dan kegembiraan mencipta resonans harmonik, membolehkan sel-sel anda berkomunikasi dengan sempurna. Perasaan takut dan stres menyebabkan pengecutan, memutuskan komunikasi dalaman ini. Keadaan dalaman inilah yang disiarkan sebagai tanda tangan tenaga unik anda ke alam semesta. Mengapa ini sangat penting? Kerana di sinilah peranan minda separa sedar anda masuk. Pakar neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan tindak balas emosi harian anda dikawal oleh minda separa sedar. Ia adalah program yang berjalan di latar belakang, dibentuk oleh pengalaman masa lalu, kepercayaan yang tertanam dan ingatan emosi sejak anda kecil. Jadi, walaupun minda sedar anda yang hanya 5% menetapkan niat untuk kelimpahan dan kebahagiaan, program 95% anda mungkin masih menyiarkan frekuensi kekurangan, keraguan diri dan ketakutan. Anda telah mengulangi corak emosi ini begitu lama, sehingga ia telah menjadi sebahagian daripada identiti anda. Anda tidak hanya merasa cemas. Anda percaya anda adalah seorang yang cemas. Anda tidak hanya mengalami kekurangan. Anda percaya anda adalah seorang yang tidak layak menerima kelimpahan. Konflik dalaman inilah yang mencipta isyarat yang bercelaru dan lemah, dan medan kuantum yang bertindak sebagai cermin yang sempurna hanya memantulkan kembali kekacauan ini kepada anda dalam bentuk keadaan, orang dan peristiwa yang tidak anda ingin ini. Jadi, bagaimana kita mula mengubah isyarat ini? Kuncinya adalah dengan menjadi pemerhati yang sedar. Dalam fizik kuantum, eksperimen dui belahan yang terkenal menunjukkan sesuatu yang menakjubkan.
zarah berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Tanpa pemerhati, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian yang tidak terhingga. Tetapi saat ia diperhatikan, ia runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi tertentu. Ini dipanggil kesan pemerhati. Anda adalah pemerhati realiti anda. Perhatian anda adalah tenaga. Kemana sahaja perhatian anda pergi, tenaga anda mengalir. Dengan meletakkan perhatian yang sedar dan fokus pada realiti yang anda inginkan dan merasai emosi seolah-olah ia sudah berlaku, anda mula mengarahkan medan kuantum untuk runtuh menjadi pengalaman itu. Ini bukan tentang angan-angan kosong. Ini adalah tentang mencipta coherence atau penjajaran antara hati, minda dan badan anda. Apabila fikiran anda memikirkan satu matlamat, hati anda merasakan emosi yang sepadan dan badan anda berada dalam keadaan yang selaras. Anda menyiarkan isyarat laser yang sangat kuat dan jelas ke alam semesta. Isyarat inilah yang didengari. Alam semesta tidak bertindak balas kepada perkataan yang anda ucapkan, tetapi kepada frekuensi yang anda pancarkan. Mari kita mendalami lagi konsep coherence dan incoherence. Coherence adalah keadaan aliran, keharmonian dan kedamaian dalaman. Ia adalah apabila fikiran anda tidak lagi berperang dengan perasaan anda. Apabila anda memikirkan tentang kesihatan yang baik, anda benar-benar merasakan getaran kesihatan dan kecergasan dalam setiap sel badan anda. Tiada keraguan, tiada percanggahan. Fikiran, perasaan dan tindakan anda semuanya bergerak ke arah yang sama. Dalam keadaan ini, DNA anda memancarkan biofoton dalam corak yang sangat teratur dan berkuasa. Isyarat ini bergema dengan kemungkinan yang sepadan dalam medan kuantum melalui prinsip resonance. Sebaliknya, incoherence adalah keadaan konflik dalaman. Anda mahukan kelimpahan, tetapi anda merasa kekurangan. Anda mahukan cinta, tetapi anda merasa tidak layak. Anda mahukan kedamaian, tetapi fikiran anda dipenuhi dengan kebimbangan. Konflik antara apa yang anda mahu dan apa yang anda rasa mencipta isyarat yang bercelaru dan bertaburan. Ia seperti cuba menala stesen radio dengan pelbagai frekuensi yang bercampur aduk. Hasilnya, statik. Realiti luaran anda menjadi cerminan kekacauan dalaman ini, penuh dengan drama, halangan dan kekecewaan. Kebijaksanaan kuno dari pelbagai tradisi, dari Vedanta hingga ajaran Kristian mistik, telah lama bercakap tentang hati sebagai pusat kecerdasan dan pintu masuk ke jiwa. Sains kini mengesahkannya. Jantung mempunyai medan elektromagnet yang beribu kali lebih kuat daripada otak. Apabila anda menjana emosi yang tulus seperti kasih sayang, belas kasihan dan kesyukuran, jantung anda mencipta irama yang koheren, menghantar isyarat yang kuat kepada setiap sel dalam badan anda dan jauh ke dalam medan di sekeliling anda. Jadi, bagaimana anda mengamalkan ini dalam kehidupan seharian? Langkah pertama dan paling penting adalah kesedaran tanpa penghakiman. Apabila emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan atau kesedihan muncul, kecenderungan semula jadi kita adalah untuk menolaknya, menekannya atau mengalih perhatian kita. Tetapi apa yang anda tentang, anda kekalkan. Sebaliknya, saya mengajak anda untuk mencuba sesuatu yang radikal. Hanya perhatikan emosi itu. Rasakannya dalam badan anda tanpa melabelkannya sebagai baik atau buruk. Di manakah anda merasakannya? Adakah ia ketat di dada anda? Simpulan di perut anda? Perhatikan ia seperti anda memerhati awan yang lalu di langit. Jangan melekat padanya. Jangan mencipta cerita di sekelilingnya. Hanya perhatikan dan biarkan ia berlalu. Apabila anda melakukan ini, anda berhenti memberi tenaga kepada emosi itu. Anda berhenti mengenal pasti diri anda dengannya. Anda menarik diri sebagai pemerhati yang sedar dan dalam proses itu anda melarutkan konflik dalaman yang mencipta incoherence.
Matlamatnya bukan untuk memaksa diri anda merasa positif. Itu akan mencipta lebih banyak konflik. Matlamatnya adalah untuk kembali ke keadaan sifar, keadaan neutral, dan dari situ secara sedar memilih frekuensi yang ingin anda selaraskan. Amalkan meditasi, luangkan masa dalam alam semula jadi. Dengar muzik yang menenangkan. Lakukan apa sahaja yang membantu anda kembali ke frekuensi semula jadi badan anda, iaitu frekuensi cinta dan kedamaian. Apabila anda mula mengamalkan ini, bersedialah untuk menghadapi rintangan. Minda separa sedar anda yang telah terbiasa dengan corak lama akan memberontak. Keraguan akan muncul. Fikiran seperti ini tidak akan berkesan atau siapakah saya untuk mencipta realiti saya? Akan cuba menarik anda kembali ke keadaan yang biasa. Ini adalah perkara biasa. Anggaplah ia sebagai tanda bahawa anda sedang membuat kemajuan. Anda sedang mencabar program lama. Kuncinya adalah ketekunan. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ia adalah tentang kembali ke pusat anda setiap kali anda tersasar. Setiap kali anda memilih kesedaran daripada tindak balas automatik, anda sedang membina laluan saraf yang baru. Anda sedang mengajar semula badan anda secara emosi. Inilah intipati epigenetik. Epigenetik adalah sains yang menunjukkan bagaimana persekitaran dan persepsi anda boleh mengubah cara jin anda diekspresikan. Dengan mengekalkan keadaan dalaman yang koheren secara konsisten, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada jin anda, mengaktifkan gen untuk kesihatan, kecergasan dan kelimpahan, sambil mematikan gen yang berkaitan dengan stres dan penyakit. Anda bukan mangsa genetik anda. Anda adalah jurutera biologi anda sendiri. Jangan berputus asa jika anda tidak melihat hasil serta-merta. Terdapat jeda masa antara apabila anda menukar siaran anda dan apabila realiti luaran mula mencerminkannya. Tugas anda bukanlah untuk mengawal hasil, tetapi untuk mengekalkan keadaan dalaman anda. Percayalah pada prosesnya. Sebagai kesimpulan, ingatlah mesej teras ini. Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah pencipta yang berkuasa. Alam semesta bukanlah sesuatu yang terpisah dari anda. Ia adalah cermin yang memantulkan kembali keadaan dalaman anda dengan ketepatan yang sempurna. DNA anda adalah pemancar yang menyiarkan frekuensi fikiran dan emosi anda ke dalam medan kuantum setiap saat. Dengan memupuk koherens dalaman, iaitu penjajaran harmoni antara hati, minda dan badan, anda menghantar isyarat yang jelas dan kuat yang membentuk semula realiti di sekeliling anda. Berhentilah cuba mengubah dunia di luar sana. Sebaliknya, alihkan tumpuan anda ke dalam. Amalkan kesedaran tanpa penghakiman. Perhatikan emosi anda, biarkan ia berlalu, dan secara sedar pilih untuk kembali ke frekuensi semula jadi anda, iaitu cinta, kegembiraan dan kedamaian. Lakukan ini dengan tekun, dengan kasih sayang dan dengan kepercayaan. Apabila anda mengubah dunia dalaman anda, dunia luaran tidak mempunyai pilihan lain selain berubah untuk memadankannya. Ini adalah kuasa anda. Ini adalah hak anda sejak lahir. Sekarang pergilah dan ciptalah kehidupan yang anda benar-benar inginkan. Bukan dengan paksaan tetapi dengan getaran.